Kembali lagi. Okey adik-adik, kita dah sampai dekat tempat kawasan orang dewasa. Tengok. Tengok. Dia takutlah, Bas. Oh, iya ke? Tak apalah. Kawan-kawan, tengoklah. Sampai-sampai je dah nampak dah ni orang hutan dewasa yang ada kat sini. Tak apalah kawan-kawan. Kawan-kawan semua saksikan dulu ya laporan khas hari ini dalam News at Kids on 2. Saksikan. News at Kids on 2. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami hari ini di News at Kids on 2. Hari ini, kita akan mengikuti bahagian kedua laporan khas mengenai stres di kalangan kanak-kanak. Seperti mana yang telah kita ikuti menerusi laporan semalam, stres sebenarnya boleh memudaratkan sekiranya tidak ditangani dengan baik. Selain daripada mengganggu kesihatan, stres juga boleh menyebabkan pelajar-pelajar terbabit dengan aktiviti negatif seperti ponteng sekolah, melepak, merokok dan sebagainya. Kru News at Kids on 2 telah berpeluang menemu bual seorang guru bimbingan kaunseling untuk mendapatkan reaksinya mengenai isu stres di kalangan pelajar. Bagaimanakah harus seorang pelajar menangani stres? Seharusnya, pelajar-pelajar ni perlu menangani stres dengan betul. Sebagai contohnya macam di sekolah, kita memang ada guru bimbingan dan kaunseling. Sekiranya pelajar ni stres, dia boleh datang ke bilik bimbingan dan kaunseling untuk berbincang bersama guru-guru kaunseling dan boleh mencari satu jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah dia. Selain daripada itu juga, dia boleh berbincang bersama ibu bapa untuk mencari idea ataupun mendengar nasihat daripada ibu bapa. Seorang pelajar yang stres juga, dia boleh berjumpa dengan kawan-kawan dia yang dia percaya, dia boleh sama-sama berkongsi pendapat, berkongsi pandangan untuk menyelesaikan masalah dia. Ingatlah kawan-kawan, hidup kita ini takkan sunyi daripada tekanan perasaan. Namun, kebolehan kita untuk mengawal perasaan serta pilihan kita untuk mendapatkan bantuan sesungguhnya boleh membantu diri kita sendiri. Semoga kawan-kawan akan sentiasa maju jaya dalam semua aspek kehidupan. Itu saja buat kali ini. Jangan lupa untuk bersama kami esok pada waktu yang sama hanya di News at Kids on 2. Jumpa lagi. Oh, dia makan kelapa ya? Kawan-kawan, tengok tu. Orang hutan tu rupanya makan kelapa juga ya. Tak apalah, nanti kita sambung cerita pasal orang hutan ni ya. Sekarang ni kawan-kawan, tadi dah tengok kan laporan khas hari ni? Sekarang kawan-kawan saksikan dulu kata seterusnya ya. Saksikan dulu, lepas ni kita sambung. Saksikan.